3. 1, 2, 3. Okey. Okey, alright. Okey. Acik nama siapa? Siti. Siti, acik sebelah kanan Eja pula. Iba. Adik lagi? Apa ni? Zaini. Okey. Acik perempuan, acik laki dari mana? Acik laki. Dari ini. Yang ini Selangor kan? Selangor. Okey, acik kita nak tanya. Hari ni acik ambil set apa acik? Set apa acik? Set meja makan. Set meja makan. Dan apa ni? Sofa. Sofa. P30. Wow. Acik, tak kurang Muiza ni kan banyak sofa kan? Bila acik dah duduk dekat P6, Soul Sofa P30 geng. Dia banyak di sini. Acik daripada Tulu Hijau dari Selangor. Lagi sedap. Wow. lagi sedap. Acik Pink daripada Rengit. Betul tak acik? Selesa betul. Sebab acik ni pun sama, dia ambil P30. Ya. Dari segi sizing, apa segala, apa yang acik rasa beza dia lagi acik? Kelembutan. Wow. Bajunya semua acik. Ya, bajunya. Dia punya kualiti baju lah. Oh. Dia quality cushion. Ya. So bermakna yang acik beli RM8,999 dengan yang P6 RM8,000 lebih, sedap yang P30 RM18,000 lebih kan? Wah. Jadi apa segi saiz pun sesuai lah. Wah. Kalau tengok sekali limbas macam sama acik Sama. Lagi-lagi colournya sama kan? Kalau dia duduk, rasanya Betul. baik. Okey. Acik, punca acik sampai kat Gurang Muiza ni. Siapa yang ajak acik sebenarnya? Wow. Saya tiap-tiap malam tengok TikTok. Alamak. Dah lama ke? Tidak lama. Oh, dah lama tengok live wajah. Alhamdulillah. Dah bertahun-tahun. Dah bertahun-tahun. Tapi baru datang tahun ni acik. Ya. Saya dah 3 kali datang. Ah, acik dah 3 kali datang. 3 kali? Kali. Acik 2 kali. 2 kali, acik dah 3 kali. 3 kali. So, hari ni kali ketiga ke keempat ni? Kali ni kali ketiga. Dan kali ketiga telah di... Soul. Acik, sebelum balik ni ada tak sebesar? Minta maaf Cik Jerit. Kita orang yang muda-muda ni. Mocik excited. Acik ni orang berpengalaman. Maksudnya macam mana tu? Dan sehat dalam kehidupan ke, kewangan ke acik. Sebab model ni pun banyak kat mana. Nak kena jujur. Ini barang dekat market Apa, banyak. layan pelanggan. Kita jangan kalau kata orang